Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini saya nak kongsikan iaitu cara kita nak transfer ownership Google Drive dengan betul dan tersusun. Okey, jadi kalau kita tengok di sini ialah akaun A, di sini ialah akaun B. Okey, so kalau saya buka akaun A, kalau kita tengok di sini owner iaitu me, saya bagi akaun A ni ialah satu saja. Kerana semua folder lain telah pun saya transfer ownership ataupun tukar hak milik kepada akaun B. Jadi bagaimana kaedahnya? Ialah dengan dua kali share. Okay? So kali pertama kita right click, kita akan klik share. Kemudian kita akan pilih akaun B tersebut. Sebagai contoh. So first untuk kali pertama dia akan keluar sebagai editor saja. Okay, so kita akan send. Okay, ini ialah share kali pertama dan kemudian kita akan buat kali kedua. So right click dan kita akan klik share. So kali kedua dia akan muncul perkataan transfer ownership. So kita akan transfer ataupun tukar hak milik kepada akaun PPD. So bila kita klik yes, maka di sini akan muncul modul TMK. Okay, so dia dah muncul modul TMK dan walau bagaimanapun, yang milik modul TMK ni hanyalah folder utama saja. Okay, folder utama. So kalau dalam ni, kalau kita tengok masih lagi owner, iaitu saya, akaun A. So bagaimana kita nak transfer? So kita boleh select all, Ctrl A, right click, klik share. Kemudian kalau kita tengok di sini, bila kita try to transfer ownership, tidak wujud. So kenapa tak wujud? Kerana ada folder yang di mana kita bukan owner. Sebagai contoh TMK ada 5 duta dan yang di bawah ni bukan owner. Jadi untuk transfer ownership kita perlu pilih folder ataupun file di mana kita sahaja adalah owner. So kita buat lagi sekali, right click, share. Kemudian kita akan pilih akaun B tadi dan akan muncul transfer ownership. Okay, so kalau kita pilih, dan satu lagi maklumat, kalau kita pilih, kita tengok sini domain, kita pilih sebagai domain, so kita tak boleh tukar transfer ownership kepada yang berlainan domain. Sini ialah moi.gov dan domain kita ialah untuk delima moi.dl.edu. So sebagai contoh, sekiranya saya nak transfer ownership kepada berlainan domain, maka tidak dibenarkan. Okay, sorry, cannot transfer ownership sebab domain kita berbeza. Jadi kita sambung. So kita akan transfer ke akaun B, iaitu PPD transfer ownership. Okay, so barulah folder dan subfolder tersebut milik akaun B. Jadi kenapa perlu kita transfer ownership? Jadi untuk situasi saya ni ialah KPM dalam usaha untuk mengurangkan kos kos delima, di mana setiap seorang guru hanya layak satu ID delima saja. Maka saya, untuk kes saya telah pun berpindah ke PPD, maka akaun delima saya ni akan di off board, akan dinyaktif. Jadi sebab itulah saya perlu pindahkan semua folder dalam ataupun semua file dalam Google Drive saya ini ke akaun B. Dan juga perkara ini juga terpakai untuk rakan-rakan guru yang berada di sekolah, di mana saya perlukan peranan guru ICT untuk kita sama-sama memanfaatkan penggunaan CM25. Sebab tu peranan contoh CM456 iaitu pentadbir, sekiranya mereka bertukar organisasi ke sekolah lain, maka segala data akan kekal dalam CM4. Seperti contoh GPK1 akan menggunakan CM4 di sekolah, maka sekiranya GPK1 berpindah ke sekolah lain, maka segala data akan kekal di sekolah. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita pastikan kita menggunakan akaun D5. Jadi bila sekiranya kita berpindah ke sekolah lain dan sebagainya, segala hal ataupun data yang berkaitan dengan sekolah terdahulu dapat kita transfer ownership, kita pindah hak milik, supaya kita tak bawa data tu bersama. Jadi itulah antara sebab kenapa perlu kita uruskan pertukaran hak milik. Okey, jadi sekiranya ada soalan dan sebagainya,
boleh PM saja. Itu saja. Terima kasih.